Anis, anak lelaki Anis ni, Rais ni, alhamdulillah dia sangat manja, sangat baik, sangat mendengar kata. Even until today pun bila kita kata no, no lah. Cuma adalah budak-budak mana yang tak nakal kan. Kalau nak dibandingkan dengan adik dia, anak kedua perempuan kena dengan mak dia ni, dia memang macam bila kita kata no tu pun dia panjat juga. Macam Rais, dia tak pernah pun buka fridge, tak pernah pun buka almari. Adik dia dah buka freezer, dah keluarkan ayam, sampai begitu sekali. So memang nampak perbezaannya. Macam ini baru setahun, tak sampai 2 tahun lagi kita dah nampak dah perangai dia kan. Tapi beza, lepas tu dia punya cara kan. Ya. Macam adik dia more tu, saya rasa dia lebih agresif sikit. Macam abang dia manja-manja sikit. Mungkin kita pun, yelah anak pertama kita manja-manjakan dia kan. Betul. Anak nombor 2 ni mungkin tak terlayan sangat. So dia build up sendiri. Sebab tu saya katakan dia, anak kedua ni dia bukan macam degil. Dia tegas. Dia tahu. Dia boleh berdiri sendiri.